Korang tahu tak, nenek ni join pertandingan menembak lawan peserta muda dan menang. Nama nenek ni Chandro Tomar, tapi orang panggil dia Shooter Daddy. Dia bukan bekas askar, bukan juga ejen rahsia. Dia asalnya cuma nenek kampung yang biasa tinggal dekat India. Plot twist dia mula belajar menembak pada umur dia dah 60 tahun. Asalnya dia cuma nak hantar cucu dia pergi latihan menembak. Satu hari dia cuba pistol cucu dia di lapangan menembak. Dari situ dia tahu dia ada bakat dalam sukan menembak ni. Jadi nenek ni pun start training, lepas tu dia pergi masuk pertandingan. Dia datang cuma pakai sari, lawan semua orang muda tapi habis dia tapau semua. Bayangkan abang-abang muda datang pakai glove mahal, cermin mata special gaya macam sniper movie. Sekali tengok keputusan, nenek 65 tahun menang. Nenek ni dah menang lebih daripada 30 pertandingan di India. Nenek ni juga cakap kalau dia diberikan peluang ke Olimpik, dia akan pergi. Boleh kita tengok nenek ni lawan dengan berada Turki ni, mesti sengit. Tapi hajat nenek ni tidak kesampaian. Dia telah meninggal dunia pada tahun 2021 kerana COVID-19. Kalau dekat Malaysia, umur-umur macam ni rasanya boleh bertanding lagi ke tak?